Menurut Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah terdapat manusia yang lebih alim daripada baginda, daripada Nabi Musa alaihissalam? Maka lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa ada seorang hamba Allah yang lebih alim, iaitu Nabi Khidir alaihissalam, di mana Allah sebut wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Yakni maksud min ladunna itu dari sisi kami itu iaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ataupun menganugerahkan ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam lalu memohon kepada Allah untuk bertemu dan belajar daripada Nabi Khidir alaihissalam. Beberapa syarat penting untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Syarat yang pertama ialah kesungguhan dan kesabaran yang tinggi. Syarat kedua adalah sifat merendah diri dan juga tawaduk, walaupun Nabi Musa alaihissalam sudah bergelar rasul. Ketiganya, masa dan lokasi pertemuan adalah rahsia dan tiada siapa boleh menentukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dugaan-dugaan yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanannya untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Yang pertama, keletihan yang dialaminya setelah menempuh perjalanan yang amat jauh. Berlaku satu peristiwa yang aneh, yakni di mana ikan yang dibawa oleh mereka, oleh Nabi Musa, tiba-tiba hidup dan melompat berenang ke laut. Dan peristiwa ini disaksikan oleh muridnya, iaitu Yusha' bin Nun. Dan peristiwa ini syaitan telah menjadikan beliau lupa untuk menceritakan hal tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Syarat belajar daripada Nabi Khidir alaihissalam. Maka jawab Nabi Khidir alaihissalam, sesungguhnya kamu, iaitu Nabi Musa alaihissalam, sekali-kali tidak akan sanggup bersabar ataupun sabar bersamaku. Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkan kepada kamu. Maka berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya menaiki bahtera. Lalu Nabi Khidir melubanginya. Maka Nabi Musa berkata, mengapa kamu melubangi bahtera itu yang akibatnya kamu akan menenggelamkan penumpangnya? Berbalik kepada syarat yang Nabi Khidir tetapkan kepada Nabi Musa. Bila kamu lihat perkara itu, janganlah kamu bertanya, melainkan Nabi Khidir alaihissalam sendiri yang menjelaskan. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku sengaja merosakkan bahtera itu kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera ataupun merampas kapal. Maknanya tuan-tuan, Nabi Khidir alaihissalam ini Allah anugerahkan dia dengan ilmu yang berupa ilmu laduni yang bersifat kasyaf ataupun ilmu laduni yang berupa kasyaf. Dengan kurniaan tersebut, Nabi Khidir dapat melihat apa yang sedang berlaku di pelabuhan yang jauh daripada lokasi mereka berada. Bahtera-bahtera yang keadaan elok akan dirampas oleh raja dan yang berlubang akan dibiarkan. Tuan-tuan, pemberian Allah ini kita tak boleh programkan. Dia bukannya terjadi selalu je. Tak. Kasyaf ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya dan dia berlaku apabila Allah kehendaki. Dia akan diberi dengan kelebihan itu ataupun ilmu itu. Sekiranya seseorang dikurniakan kasyaf sebegini, ia perlu disembunyikan dan tidak boleh dihebahkan. Sekiranya seseorang itu mendakwa dikurniakan kasyaf dan ia dihebah-hebahkan kepada orang lain, itu menandakan kasyaf tersebut bukan ilmu laduni yang bersifat kasyaf, tetapi kasyaf daripada jin dan juga syaitan. Tengok nama, tengok dengan gambar. Setiap hari rawatan, itulah kerja dia. Setiap kali rawatan, itulah yang dia tahu. Jenis-jenis kasyaf macam ni tuan-tuan, itu dua. Sama ada kasyaf syaitan ataupun kasyaf jin ataupun berbohong tuan-tuan. Jika tadi tuan-tuan Nabi Musa diuji oleh Nabi Khidir dengan kerosakan pada harta benda, sekarang Nabi Musa diuji pula dengan pembunuhan yang dilakukan ke atas seorang kanak-kanak. Sebagai seorang Nabi yang memahami syariat, Nabi Musa dengan lantang bertanya kepada Nabi Khidir tentang perkara itu. Lantas Nabi Khidir kembali mengingatkan bahawa dia tidak akan mampu bersabar bersamanya. Rahsia kenapa Nabi Khidir membunuh budak tersebut ataupun anak tersebut. Dan adapun anak itu, kedua orang tuanya adalah orang yang mukmin dan kami khawatir bahawa dia akan mendorong orang tuanya itu kepada kesesatan dan juga kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka menggantikan bagi mereka dengan anak yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih dalam dari kasih sayangnya, yakni kepada ibu dan bapaknya. Maka kejadian yang kedua ini tuan-tuan, Nabi Khidir alaihissalam dikurniakan kasyaf sehingga dapat melihat apa yang berlaku di masa hadapan. Inilah yang dikenali sebagai tuyul zaman, iaitu hijab pandangan zahir dilihat atau diangkat sehingga boleh melihat berentasi masa.
Yang ketiga, kisah yang terakhir sebelum berpisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Dalam kejadian yang terakhir ini tuan-tuan, kedua-duanya tiba di satu desa dalam keadaan yang sangat letih, haus dan lapar. Mereka berdua meminta makanan daripada penduduk desa itu. Penduduk desa enggan menjamu mereka. Dalam keadaan itu, Nabi Khidir berusaha membina semula dinding sebuah rumah yang hampir roboh di desa itu. Perbuatannya membuatkan Nabi Musa keheranan, lalu bertanya, mengapa Nabi Khidir tidak mengambil upah atas kerjanya itu? Berkenaan rahsia Nabi Khidir membina tembok, adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan anak yatim di dalam kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka sampai kepada dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu. Apa yang diungkapkan Nabi Khidir AS menunjukkan bahawa pengetahuan baginda tentang sesuatu yang gaib adalah kurniaan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bukti bahawa ilmu laduni yang berupa kasyaf ini tidak boleh dipelajari ataupun diwarisi. Ianya dikurniakan terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya yang mempunyai sifat ikhlas hati dan kesabaran yang tinggi. Hasil ujian yang dilalui oleh Nabi Musa AS ketika bersama dengan Nabi Khidir, dan hasilnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ilmu laduni yang lebih istimewa secara terus ke dalam hati Nabi Musa AS. Supaya apa? Supaya rasa ikhlas, syukur, ada sifat tawaduk, sabar, mujahadah, tawakal dan juga redha serta mahabbah. Sifat-sifat tersebut lebih penting, dan kasyaf inilah tuan-tuan yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan kasyaf suari atau kasyaf yang kita boleh melihat sesuatu perkara yang akan terjadi ataupun yang belum terjadi, yang itu hanyalah bersifat duniawi semata-mata tuan-tuan.